Game ni memang total kita kena rompak dengan the referee. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So macam aku cakap hari itulah kan, kita post video lambat sikit sebab tengah beraya. So hari ni barulah kita settle beraya apa semua dan kita back on track. So kali ni kita nak buat match rating untuk game Manchester United lawan dengan pasukan Bournemouth, yang mana game tu berlaku pada pagi raya dan kita pun semua kecewa dalam game tu. Kita bukan kecewa sebab kita tak menang, tapi kita tak menang disebabkan performance referee yang memang sangat-sangat teruk. Dan bagi aku, dengan performance Manchester United, bukanlah kita nak kata MU total dominate dalam game ni. Bournemouth pun padu dalam game ni sebenarnya. Tapi kalau contohlah referee berlaku ada dalam game ni, kita mungkin boleh menang dan pasukan Bournemouth pun mungkin akan lagi susah untuk paling kurang seri dalam game ni. So kalau hampa nak tahu, Stuart Atwell ni kalau tengok statistik dia, setiap kali dia manage game Manchester United, memang dia ni akan nampak beratkan pasukan lawan tau. Sejak dia ni jadi referee profesional, yang mana aku tak tahu macam mana dia boleh jadi referee profesional, dia dah manage Manchester United 24 kali tau. Dan daripada 24 kali dia manage Manchester United, kita rugi 10 kali. 5 kali kita seri, 5 kali kita kalah bila dia manage game. Dan daripada 24 game tu, dia dah bagi 2 red card dekat play Manchester United dan bagi 0 kad merah dekat pasukan opponent. So 24 pasukan yang lawan dengan Manchester United tu semua selamat. Dan ni tak nampak ketara lagi. Kita tengok lagi ketara daripada segi kad kuning. Stuart Atwell ni dia manage Manchester United 24 kali je, tapi dia dah bagi 46 kad kuning dekat pemain pasukan Manchester United. Dan nak nampakkan benda ni lagi bias adalah dia bagi 8 kad kuning sahaja dekat opponent dalam 24 game. So memang senang kata susah lah opponent nak dapat kad kuning sekalipun bila lawan dengan Manchester United. In fact musim ni kalau kita ingat, dalam satu game iaitu Manchester United masa kita seri dengan Burnley, dalam game tu gol Lisandro Martinez dibatalkan. Lepas tu ada lagi kekasaran pemain macam Kyle Walker, kalau aku tak silap dia pijak Patrick Dorgu, nampak dengan jelas dia pijak, tapi tu pun tak dapat apa-apa kad dekat play pasukan Burnley masa tu. So game ni kita kena lagi dan amat jelas kena tarik dalam kotak penalti, tapi referee tak bagi penalti kedua dan referee tak bagi foul. Tu punca kita kena gol penyamaan daripada pasukan Bournemouth pula dalam game ni. So kita mulakan dengan goalkeeper dulu iaitu Sam Lamens. Bagi aku dalam game ni, walaupun Sam Lamens bolos 2 gol, tapi kita kena berterima kasih juga dengan dia sebab dia ada buat beberapa crucial save yang bagi aku sangat-sangat penting, sebab kalau dia tak save mungkin kita akan kalah dalam game ni. So aku bagi dekat Sam Lamens 7/10. Tak tinggi sangat lah sebab walaupun dia perform tapi dia still bolos 2 gol. Untuk defense, Leny Yoro bagi aku solid performance daripada dia. Dia offer ketenangan sekali lagi dekat bahagian pertahanan dan aku bagi dekat Leny Yoro 7/10. Kita masuk dekat Harry Maguire pula. Ramai yang salahkan Harry Maguire, tapi bagi aku bukan fan MU lah, sebab ni fan-fan rival lah kan, sebab dia ni nak cari salah MU. Ramai duk kata Maguire lah, lagi-lagi dia paling best. Video latest aku puji Maguire tau, lepas tu pum terus dia kena red card, bagi penalti dekat opponent pula kan. Tapi bagi aku selain kad merah tu, bagi aku overall dia memang main okey. Dia bagi ketenangan dekat bahagian pertahanan, tapi disebabkan mistake besar dia tu punca bagi penalti dekat pasukan lawan. So aku bagi dekat Maguire just 6/10 saja. Tapi sebelum dia kena kad merah, bagi aku performance dia memang super. Kita masuk dekat next player pula iaitu Diogo Dalot. Game-game macam ni lah kita perlukan pemain-pemain fullback kita step up tau. Tapi game macam ni lah Dalot tunjukkan perangai macam hari dia. Attacking ke laut, defense pun bagi aku okey lah sikit, tapi bagi aku attacking dah lah yang paling poor dalam game ni. So aku bagi dekat Diogo Dalot 5/10. Sebenarnya aku pun dah tak teringat dah apa yang dia buat dalam game tu, tapi yang aku ingat memang dia barai. Kita masuk dekat left back pula iaitu Luke Shaw. Bagi aku Luke Shaw dalam game ni biasa aja, tapi kalau compare dengan Dalot, bagi aku Shaw lagi bagus lah. Cuma aku suka tengok battle dia dengan player pasukan Bournemouth iaitu Ryan. Ryan tu memang solid, tapi Shaw pun ada good battle dengan dia. So aku bagi dekat Luke Shaw lagi tinggi daripada Dalot lah. Dalot tadi aku bagi 5/10, Shaw ni aku bagi 6/10. Kita masuk dekat midfield pula iaitu Casemiro. Casemiro bagi aku dia okey kat tengah, tapi dia agak agresif dalam game ni sampai dapat yellow card. Dan tu juga punca Casemiro keluar daripada game ni sebab tak mau bagi dia kena red card. Bagi aku performa dia okey-okey je, 7/10. Kita masuk untuk Kobbie Mainoo pula. Kobbie Mainoo pun biasa-biasa aja. Aku pun tak ingat apa yang dia buat dalam game ni, okey ke tidak. Kalau dia perform apa betulkan aku dekat komen lah, tapi aku rasa dia macam biasa-biasa je kot dalam game ni. So aku bagi dekat Kobbie Mainoo 6/10. Untuk attacking midfield, walaupun Bruno Fernandes dalam game ni agak struggle, tapi bagi aku dia still deliver untuk pasukan Manchester United. Selain dia score gol dalam game ni, gol penalti, dan hampir dapat another assist. Patutnya gol tu Maguire, tapi gol tu James Hill tanduk sendiri. Bagi aku dalam game ni
selain pemain macam Matheus Cunha dan juga Ahmad yang betul-betul bagi function dekat bahagian serangan dan juga pertahanan, Bruno Fernandes juga pemain yang kita patut puji. Tapi ni bukan the best performance daripada Bruno. Aku bagi dekat dia 7/10. Kita masuk dekat right wing pula, iaitu Amad Diallo. Bagi aku Ahmad dalam game ni memang superb. Dia offer intensity dekat bahagian serangan dan dia juga rajin sangat tolong Dalot lah. Dalot tu kalau Ahmad tak turun tolong dia, memang teruk dia kena tau dalam game ni. Tapi nasib baiklah dalam game ni Ahmad betul-betul rajin tolong pertahanan, dan masa menyerang pun Ahmad antara pemain paling rajin naik ke atas. Dan dia juga ada buat 2 shot lah, yang aku rasa 2 shot tu patutnya gol. Walaupun dalam game ni ada kot satu masa yang masa tu Manchester United buat counter attack tapi first touch Ahmad tak bagus. Tapi bagi aku yang tu je lah. Cuma yang tu pun aku rasa Ahmad kena improve lah. Benda tu penting Mat. Kalau first touch dia cantik, kita boleh score masa tu. Tapi overall bagi aku Ahmad memang ok dalam game ni. 7/10 untuk Ahmad. Untuk Matheus Cunha, dia punca kita dapat penalti pertama tu. Solid dribble daripada dia daripada bahagian tepi, dan memang dalam game ni dia bagi trouble dekat defense pasukan Bournemouth. So aku bagi dekat Matheus Cunha 8/10. Kita masuk dekat striker pula, iaitu Bryan Mbeumo. Aku pun tak tahulah apa jadi dekat Mbeumo Mat. Lama-lama nampak dia macam Hoyland pula dia mainkan, duk main hold up play apa semua. Ni bukan Mbeumo yang kita kenal Mat. Mbeumo yang kita kenal pemain yang agresif, pandai cari ruang, finishing solid. Tapi tu lah dalam game ni, another game, another shit performance daripada dia. So aku bagi dekat Bryan Mbeumo 5/10. Kita masuk dekat Sak pula. Sesko masuk dalam game ni dan tak bagi apa-apa perubahan. Mungkin dia akan bagi apa-apa perubahan kalau kita still main dengan 11 orang pemain, tapi disebabkan kita kena main agak bertahan sikit, so Sesko dalam game ni kuranglah dia punya servis sikit dalam game ni. So aku bagi dekat Sesko 6/10. Eden Heaven walaupun dia masuk Sak dah, tapi memang nampak membantulah dia masuk dalam game ni. Dia bantu offer ketenangan balik dekat bahagian defense, buatkan kita tak rindukan sangat Maguire dalam game ni. So aku bagi dekat Eden Heaven 7/10. Pemain macam Ugarte, selalu Ugarte masuk kita cuak Mat. Tapi bagi aku dalam game ni Ugarte masuk memang dia solid, dia banyak dribble bola ke depan, tapi kena cepat sikit lah, kena alert sikit. Dia masa dia dapat bola barulah dia nak kali kiri kanan cara orang nak passing. Nasib baiklah tak kena apa bola. Tapi bagi aku untuk Ugarte dalam game ni solid performance daripada dia. 7/10 sama macam Eden Heaven. Untuk Mason Mount pula, Mason Mount baru balik daripada kecederaan dan dalam game ni dia main 2 minit je, so tak sempat nak buat apa-apa. Aku bagi dekat Mason Mount 6/10. So untuk manager Michael Carrick, game ni memang sekali lagi game yang tough untuk dia, dan aku rasa dalam game ni walaupun performance Carrick tak adalah bagus sangat, tapi aku rasa still kita boleh menang dalam game ni kalau keputusan referee tak berat sebelah. Cuma satu benda je aku puji, iaitu reaction dia masa pasukan Manchester United kena red card. Dia tak terlalu habis-habisan pakimbas sampai letak semua play dalam kotak penalti, tapi Carrick pilih pendekatan main bertahan, cuma mereka juga main attack juga kadang-kadang. Benda tu lah yang patut buat, iaitu seimbangkan, bukanlah bertahan habis-habisan sahaja. Tu kalau contoh masa Ruben Amorim, bukanlah nak kutuk Amorim, tapi hang cuba bayangkan kalau MU tengah leading 2-1, tak kena red card lagi, Amorim dah main pakimbas dah aku rasa. So aku bagi dekat Michael Carrick rating untuk dia 7/10 dalam game ni. So bila dah habis game Manchester United lawan dengan pasukan Bournemouth ni, kita berehatlah sat dan kita relax sat. Nanti kita akan sembang pasal isu semasa lah, suara United lah, apa semua lah, sebelum kita masuk untuk preview game lawan dengan Leeds United nanti. Dan special sikit, aku nak buat match rating lawan dengan pasukan Leeds United nanti dekat Stadium Old Trafford. Nanti hampa boleh tengok, ok? Untuk siapa-siapa yang join nanti, kita dah boleh prepare dah. Kalau siapa-siapa yang tak join, hampa tengok je lah video aku. Mungkin nanti next time ada rezeki lagi untuk kita pergi sama-sama, ok? Dan kalau hampa ni ada cita-cita nak tengok bola secara live depan mata, hampa nak tengok dekat Old Trafford, hampa boleh lah contact Jalan-Jalan Bola. Link aku tinggal dekat bawah. Aku rasa macam nak pergi dengan aku ni macam tak sempat dah kot kalau hampa nak booking dengan mereka. Tapi hampa cubalah contact mereka, kok ada rezeki. Tapi kalau tak ada rezeki nak pergi dengan aku kali ni, insya-Allah kalau ada rezeki lagi aku pergi tahun depan, kita akan pergi sama-sama, ok? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.